Macam kita semua tahu, 31 Ogos 1957, negara kita merdeka. Tapi apa yang kita tak tahu, ada yang cuba untuk berhentikan kita daripada merdeka tu. Laskar Hitam. Aku Wan Daud, jom kita spill. Masa sebelum merdeka, Laskar Hitam ni king, Maharaja Lela. Semua benda dalam negara ni, diorang nak kawal. Bila kita dapat merdeka kita ni, diorang tak senang duduk. Diorang mula buat havoc, chaos. Negara tak aman, padahal baru je kita ni merdeka. Rusuhan sana, darurat sini, kecoh sana, tebusan sini. Sampai kan ada satu tarikh yang kau dan aku tahu kita tak boleh cakap sampai sekarang. Punca dia, Laskar Hitam. Background diorang ni macam-macam. Ada gangster, ada orang dalaman, ada bomoh. Tapi satu yang pasal Laskar Hitam ni, diorang ni tak give up. Anggota diorang kena tangkap, rekrut balik yang baru. Kuatkan balik core diorang ni. Korang rasa kenapa Laskar Hitam ni sangat beria-ria buat semua benda ni? Diorang nak pecah belahkan rakyat kita ni. Diorang nak letakkan rasa takut dekat korang. Korang ingat lagi tak 3 poin penting yang aku cakap sebelum ni? Pemerintah, penguat kuasa, rakyat. Laskar Hitam ni nak rosakkan kestabilan 3 poin ni je untuk satu kebangkitan. Kebangkitan yang dijanji untuk memusnahkan kita semua. Negara ni, diorang yang akan dapat kawal balik. Kawal balik? Yes. Ingat lagi tak yang aku cakap sebelum merdeka, diorang bermaharaja lela? Sebab ni bukan kali pertama Laskar Hitam cuba takluk negara ni. Semua ni dah bermula daripada Empire Melaka. Aku akan cerita balik macam mana Empire Melaka yang gah, masyur, boleh tumpas dekat tangan Laskar Hitam. Benda ni aku akan cerita dekat episod depan. Jadi jom ikut aku, kita belajar balik sejarah Empire Melaka. Tapi kali ni tak ada hidden agenda. Benda betul-betul. Aku Wan Daud, logging out.